Saya Dr. Danny Clay. Sekarang saya bekerja di Hospital KPJ Miri. Sebenarnya saya berasal daripada Sabah, di mana kawasan utara Sarawak. Sekarang KPJ Miri berada di Miri, Sarawak. Saya sudah bekerja sebagai ortopedik surgeon dengan pengalaman selama 17 tahun. Dan bidang utama saya adalah bahagian tulang, di mana saya merawat masalah tulang belakang, sama ada daripada kepatahan, slip disc, ataupun jepitan saraf, ataupun jangkitan tulang belakang, dan juga kes sedikit adalah bahagian ketumbuhan tulang belakang. Okey, saya akan membincangkan berkenaan dengan sakit tulang belakang. Selalunya simptom utama adalah sakit belakang. Pesakit yang mengatakan sama ada sakit tengkuk ataupun sakit belakang. Okey. Bagaimana kita tahu setiap sakit itu ataupun komplain tulang belakang itu, dan bagaimana role ataupun tugas sebagai doktor untuk mengetahui apakah diagnosis tulang belakang, penyakit, apakah diagnosis sakit tulang belakang. Jadi dengan presentation ini saya akan membincangkan selama mungkin 10 minit sakit utama ataupun diagnosis yang menyebabkan sakit tulang belakang. Okey, dengan slide ini, in here I put there are so many causes of back pain. In general, it can be categorized by 3 causes. First, 97% mechanical. Mechanical means movement. Sakit disebabkan tidak stabil tulang belakang. Kedua, non-mechanical, it means maksudnya sakit dia tanpa pergerakan, pesakit itu sentiasa ada sakit belakang. Maksudnya dia mungkin ada ketumbuhan ataupun jangkitan kuman. Dan ketiga, visceral. Visceral is 2%. Visceral maksudnya organ dalam. Kadang-kadang penyakit seperti jangkitan buah pinggang, masalah blood vessel ataupun aorta ataupun blood vessel dia bengkak, ataupun penyakit bahagian pelvic boleh menyebabkan seakan-akan sakit belakang. Ini adalah 20%. Jadi tujuan doktor memberitahu presentation ini adalah supaya kita peka bahawa sakit belakang tidak semestinya hanya penyakit tulang belakang. Ada 2% penyakit daripada bahagian pinggang, buah pinggang, ataupun penyakit salur darah. Okey. Now, secara dalam, apakah itu mechanical pain, back pain? 97%. 70% adalah non-specific. Non-specific ini selalunya dikategori sebagai selepas kita membuat investigasi tidak ada punca. Maksudnya sakit itu hanya disebabkan posture yang tak betul, ataupun muscle itu lemah, ataupun disebabkan habit seseorang. Okey. Dan 27% ke bawah adalah penyakit yang boleh dideteksi. Apa? Contoh, 21% fall under degenerative disorder. Kalau kita lihat, disc herniation hanya 4% sahaja. Maksudnya disc herniation, slip disc, spinal stenosis, kadang-kadang aging, we call it aging spine. Semua penyakit ini adalah dalam kategori degeneratif. So remember, bila you ada slip disc, sebenarnya disc kamu sudah melalui proses penuaan ataupun aging spine. Okey, dalam kumpulan 20%, 21%. Kemudian untuk orang-orang yang sudah berumur seperti 60 tahun ke atas, kalau ada sakit belakang, kemungkinan kamu ada osteoporotic fracture. Maksudnya tulang kita sudah lemah. Bila kelemahan tulang itu tidak dapat menampung berat badan, dia akan pecah.
Osteoporotic fracture, how many percent? 4%. And then the rest adalah traumatic fracture, only 1%. Accident, patah, 1%. Congenital, 1%. Dan spondylolysis, maksudnya spondylolysis ni penyakit macam ni. Tulang belakang dia loose, 1%. So, selalunya apakah kes yang paling selalu datang ke klinik doktor adalah dalam kumpulan 20%, 21%. Ia adalah aging spine. So antara aging spine ni, disc herniation adalah salah satu komponen yang paling tinggi apabila datang ke klinik. Okay, next. Kita pergi non-mechanical. Non-mechanical 1% is actually neoplasia. Neoplasia is cancer. Okay. Inflammation maksudnya kadang-kadang ada ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, 0.3%. Jangkitan kuman very rare, jarang, 0.01%. So ini juga adalah komponen boleh menyebabkan sakit belakang. So jangan tunggu lama. Kalau ada sakit berpanjangan lebih daripada 2 minggu, mesti jumpa doktor. Okey, doktor terdekat. Dan terakhir 22% visceral disease. Kamu tengok 22% pelvic organ involvement, maksudnya pesakit itu ketumbuhan pelvic ataupun organ dalam pelvic. Renal involvement means maksudnya buah pinggang adalah penyakit ataupun jangkitan buah pinggang. Gastrointestinal involvement maksudnya penyakit inflammation usus pun boleh menyebabkan sakit belakang. Last kali, aortic aneurysm, bengkak aorta. So, kenapa doktor membawa perbincangan ini? Sebab kadang-kadang ada pesakit sakit tulang belakang, dia pergi buat MRI dan X-ray normal, tapi dia masih sakit belakang. Jangan lupa ada 2% mesti cek bahagian abdomen dan juga bahagian buah pinggang dan salur darah. Baru secara komplitnya kita boleh tahu pesakit itu adalah free daripada penyakit lain.